Ya tuan-tuan, bahaya dia keluar saja maksiat di mana-mana. Alhamdulillah, dia kata Ustaz. Rezeki pandangan pertama katanya. Baik sekali pandang Ustaz, saya tak klik-klik. Kalau klik tu dah pandangan kedua tuan-tuan diuji oleh Allah Ta'ala. Kita ni mata ni duduk di KL Allah. Ujian yang begitu besar, dosa banyak. Tapi dosa ini akan diampunkan apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Luar biasa mata ni tuan-tuan. Saya pernah Ustaz, dia nak sambung Pak Bomo tadi sikit cerita. Saya nak pergi ke UiTM Macang dengan Abdul Rahman. Masuk tuan-tuan, naik satu kapal terbang ni, kapal terbang baru. Saya tak perlu beritahu kapal terbang mana. Kecil je kapal terbang ni. Masuk tuan-tuan, masuk soft pertama. Line pertama. Duduk line pertama tuan-tuan, tiba-tiba ada satu lembaga datang. Boleh rupanya stewardess Ustaz. Stewardess ni line Ustaz. Dia punya baju macam ni Ustaz. Straight. Ni baju dia macam tu. Jadi saya tanya Rahmat, alamak, dia kata dah risau Rahmat. Kita ni duduk depan Rahmat. Itu baju jenis siapa Rahmat? Ustaz tahu apa baju jenis dia? Saya pun tak tahu Ustaz. Dia 2 minggu lepas nasib Rahmat ni pakar. Dia belajar macam orang muda, dia tahu je nasihat ini tahu. Itu tip nama dia. Tip. Saya ajar Ustaz ni. Tuan-tuan, dah macam ni motor. Tuan-tuan, tu bahaya, hanya dia tutup doa je. Pula tu muda Ustaz, muda. Allah. Tengok tak? Itulah saya lepas itu saya macam ni Ustaz. Kita tutup tapi nampak tu tak. Sebab dia duduk kat depan, kita duduk pertama Ustaz. Nampaklah saya kata saya dapat dia buat gaya dia nak pakai tu. Nak pakai life jacket kan. Gaya cara untuk pakai tali pinggang. Gaya Ustaz. Jadi kita pun Allah tuan-tuan, ujian mata. Kelik tak? Kelik. Kita tengok orang Ustaz. Tapi bayang-bayang nampak. Tiba-tiba tuan-tuan, Allah Ustaz, dia punya kain Ustaz, dia punya belah. Allahu Akbar. Atas Ustaz. Dia berjalan tuan-tuan sekejap. Halal haram. Halal haram. Kita pun diuji oleh Allah tak nak cerita bab kata ni. Tiba-tiba tuan-tuan nak terbang, dia duduk depan kita. Saya tak pernah selalu duduk belakang. Tahu naik kapal terbang kecil ni tuan-tuan, jangan naik seat nombor 1. Bahaya dia duduk depan stewardess tu. Maaf saya sentuh. Dia duduk Ustaz, biasalah Ustaz, nak betulkan kain dah, nak betulkan sana tuan-tuan. Saya ni terangkat hampir kopiah ni. Hampir Ustaz. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebab itu kita akan diuji. Rasulullah SAW dalam satu hadis tuan-tuan, hadis Tirmizi, satu hadis dia sedang duduk berbincang dengan para sahabat. Tiba-tiba Ustaz, dia tinggalkan sahabat, dia masuk rumah. Hadis sahih. Dia masuk rumah, lepas seketika dia keluar tuan-tuan, rambut dia basah. Bila dia robah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, mana hadas, apa berlaku ya Rasul? Tinggalkan kami tadi. Rasul jawab tuan-tuan, dengar tuan-tuan, ini penting. Apa kata Rasul? Marrat al-fatah. Tiba-tiba ada seorang al-fatah ni perempuan muda saya. Anak dara lah tuan-tuan, masih muda lagi. Sweden. Marrat al-fatah. Perempuan muda lalu depan aku, kata Rasul. Fawaqa'a fi qalbi li syahwatin nisa. Tiba-tiba datang, aku tengok perempuan ni, kata Rasul. Tiba-tiba datang dalam hatiku, fawaqa'a fi qalbi li syahwat. Tiba-tiba datang syahwat pada perempuan. Rasul tuan-tuan balik bertemu isterinya, sebab itu keluar rambut dia basah, baru lepas mandi wajib. Disebut dalam Al-Quran, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Beza Rasul yuha ilai, dia dapat wahyu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala. Mata kita dipuji. Sebab itu yang dah berkahwin, alhamdulillah, boleh balik jumpa isteri. Yang belum berkahwin, Ustaz, macam mana yang belum kahwin? Puasa je lah. Yang belum berkahwin lah cepat-cepat, jangan tunggu lagi. Ini hanya orang muda 30-an baru nak kahwin. Ini yang luar biasa tuan-tuan, ujian besar. Belum lagi bab syirik yang kita bicara tadi. Apabila ujian besar, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita walaupun ujian mata, tapi dosa syirik tidak. Sebab itu kata Rasulullah SAW, innar ruqa wal tamadu wat tiwala syirkun. Apa-apa yang berkaitan dengan jampi serampah, bomoh tuan-tuan hari ini adalah syirkun, adalah syirik. Kita kena jauhkan Ustaz semua benda-benda ni. Kalau boleh, saya cakap dengan Piu semalam, Piu Rahmat, saya jumpa kat UKM.
Rahmat kata, Ustaz, kalau lah tak ditangkap lagi Ustaz, kita duduk je Ustaz orang ni. Wah, kata dia sampai macam tu, kita nak pergi serbu dia. Tuan-tuan, cukup memalukan kita Ustaz. Jadi Alhamdulillah, ramai hari ni tak tidur Ustaz. Selalunya semayang Jumaat Ustaz, dia datang di surga duduk setengah-setengah tiang. Sebab apa Ustaz? Dia kata aku ni penat kerja. Jadi datang tengok tiang, memang aku fokus nak tidur kata dia. Tapi Alhamdulillah hari ni nampak mata semua bertentang mata dengan kita. Allah Pak. Kita harap nanti kita punya khutbah menyambung, tak tahu tadi English bukan. Kalau tanya memang semangat kan. Sajuk dia semangat sebab tuan-tuan Rasulullah SAW apabila dia berbicara khutbah dia ihmarrat wajhuhu. Ketika berkhutbah, wajah dia merah kemerahan seperti memberi arahan kepada general peperangan, kepada tentera perang. Takkan orang cakap pada tentera perang, okey semua, kita nak berperang sekarang, bersiap sedia, mau kena tembak tuan-tuan. Sebab itu Rasul ada berkhutbah. Khutbahnya tuan-tuan luar biasa. Tengok keluar dia, kita tengok nanti khutbahan semangat tuan-tuan. Itu yang orang tak tidur. Allah, macam tu. Ini tidak tuan imam. Maaf lagi tersentuh sana. Ni kadang masuk Allah kena pula dah biasalah orang lama, kadang dah 80 orang biasa. Ya, ittaqullah usikum wa iyaya. Jadi orang pun memang seronok, khusyuk dia tidur. Sedap aja. Mudah-mudahan tidak ada yang tidur dalam bulan itu Ustaz, insya-Allah. Jadi Ustaz Rasul khutbah dengan semangat. Rasul Ustaz berdakwah sampai saja di Taif dibaling batu, diberikan kanak-kanak ni diajak untuk baling batu. Rasul berlari-lari berdarah-darah Ustaz. Hari ni Ustaz, kita hari ni orang Melayu kita ramai, tapi kenapa di kalangan kita ni tidak bertindak sebagai pendakwah? Sedangkan Ustaz, saya pergi ke Beijing, bukan yang baru ni lah, tahun lepas ni. Best ke? Bukan tak English juga. Mungkin kalau terbang sama juga. Pergi Ustaz, ada satu masjid saya pergi, usianya lebih 1000 tahun. Rupanya orang Cina ni tuan-tuan dah Islam lama daripada kita. Pakak. Tapi kenapa tuan-tuan apabila kita bicara dengan saudara kita yang bukan Islam, Cina, India, kenapa susah sangat kita nak tarik Ustaz? Sebab saya dengar Ustaz dah terlibat, saya masih insyaAllah akan pergi Ustaz punya program. Ustaz sebut tadi program dakwahku apa tadi, rindu Ustaz dah. Pergi ke perkampungan Sabah Sarawak, orang asli tarik ni. Orang-orang Ustaz saya pernah Ustaz pergi pegang orang asli, dia bagi minum tuan-tuan. Dia nak bagi minum Ustaz, Ustaz bagi pengalaman boleh cerita Ustaz. Dia kacau air macam ni Ustaz, boleh jadi. Dia kacau-kacau bagi kita. Tuan-tuan nak minum tak nak tuan-tuan? Kalau tak minum, sakit hati dia tuan-tuan. Tengok ni air memang air bukan arak, tapi kat mana-mana dah. Tapi ni bukan arak. Minum tuan-tuan. Ujian besar kita nak tarik. Dan saya dengar Ustaz Allah pengalaman tadi dengan artis semua kita nak tarik. Terutamanya generasi-generasi yang muda dan juga orang yang apa tadi? Muslim. Not yet Muslim. Biasalah sahabat Inggeris lah kan. Apa minta Ustaz bincang benda ni supaya kita semua satu semangat. Apabila kita keluar tuan-tuan, kita ada satu semangat berkorban. At least kita nak buat sesuatu, nak ajak orang bukan Islam percaya Islam ini bukan membawa dua kelapa. Tidak Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairul jazak kepada al-fadhil, kepada semua hafiz, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sesuai dengan tajuk kita hari ini, dakwah memecah tradisi. Kita punya dakwah bukan dakwah biasa-biasa. Kita punya dakwah, kita pecahkan tradisi hidup kita, pecahkan tradisi masyarakat kita. Kalau selama ni masyarakat kita percaya kepada kelapa, kita nak pecahkan tradisi itu. Kita nak hanya minum air kelapa saja. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa kita banyak. Kalau kita nak fokuskan tentang dakwah rakyat Muslim ini, tuan-tuan mungkin ramai di kalangan alim ulama kat sini yang lebih berpengalaman daripada saya. Saya baru lagi terjun dalam dunia ini. Alhamdulillah banyak misi-misi kita laksanakan dalam Malaysia seperti dakwah di luar sahabat di Sabah dan Sarawak dan tempat-tempat yang lain. Kita gabung jalinkan semua tenaga supaya masing-masing ada kesedaran supaya melihat orang yang belum Islam ini adalah sasaran dakwah mereka. Jangan hanya menilai mereka nampak bukan Islam tu kafir. Saya pernah neraka, hancur kan. Kita tengok orang bukan Islam,
tengok dengan pandangan rahmat. Sebelum bukan pilih rahmat ni, pandangan rahmat. Sebelum saya balik daripada belajar, saya belajar kelas di Yaman. Sebelum kami balik tu, kami jumpa lah untuk share kan dengan kita nanti ini. Kita nak minta kata-kata nasihat. Salah seorang syekh saya, Syekh Hidayat Nizam Sanad dia ngajar tafsir. Dia kata, ya Fakhr Razi, Fakhr, unzur ila nas binazratir rahmah. Pandanglah pada manusia dengan pandangan rahmat. Bunyi macam senang, tetapi sangat payah nak buat. Nak melihat manusia tanpa judge, tanpa hukuman, ahli maksiat, orang belum Islam, orang yang lawan Allah, nak melihat dengan pandangan rahmat cukup payah. Biasa kadang-kadang kita tengok orang buat maksiat, pandangan pertama kita celaka pula ni. Celaka buat ni, hampir buat ni, neraka lah buat ni. Kita akan terus menghukum tanpa melihat dengan pandangan rahmat bagaimana aku nak tarik dia untuk sama-sama sembah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, baru ni jiran saya. Jiran dia orang Cina yang belum Islam, yang sudah Islam, alhamdulillah. Bila saya sembang dengan dia, alhamdulillah orang masuk Islam semua sekali, dia kata, saya kata kat dia, kata, bang, kita lah main punya orang kafir keliling kita ni, macam mana kita nak tarik? Dia pun tanya saya, Imam, siapa orang kafir? Dia tanya saya, siapa orang kafir? Dia kata, ni keliling ni ramai punya cerita India yang masih tak sembah Allah, yang lawan Allah, yang masih sembah pekong dan sebagainya. Ini semua orang kafir. Dia kata macam ni, Imam, dia kata, kalau kita kata kafir, apa makna kafir? Dia tanya saya, apa makna kafir? Saya kata, kafir maknanya ingkar. Ingkar dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Bukti dah ada depan mata, masih lagi ingkar. Okey, kafir makna ingkar. Baik, Imam, kalau kafir makna ingkar, kufur makna ingkar, bila kita ajak dia masuk Islam sampai dia ingkar dengan Islam? Bila kita ajak dia? Saya fikir juga. Bila kita ajak dia? Bila masa kita approach, kita perkenalkan Islam pada dia, yang kita buat benda yang negatif, yang merosakkan image Islam. Bila kita perkenalkan Islam pada dia, bila kita terangkan Islam pada dia, bila kita jemput dia masuk Islam, Allah. Jadi kadang-kadang kita fikir juga. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita nak supaya dalam jiwa kita melihat orang yang belum Islam ini, mereka belum Islam. Baru saya pergi baiki handset. Baiki handset barulah. Saya beli sama dengan Imam Buku Cuci semua habis kan. Not 3. Macam promosi. Dia kata, baru ni rosak saya pergi dekat charger tu, saya pergi kat loyat belakang ni. Saya kata, cik ni rosak macam mana ni? Dia kata, dia tu orang, saya tanya, Cina tu bukan Cina. Saya punya mak, Ivan, ayah Tidung kan? Orang Sarawak. Tak apalah, saya punya sebang. Dia kata, saya kata tak apalah, saya tinggal kat sini lah. Dia kata, you percaya ke? Kenapa pula I tak percaya? You percaya ke? I dalam selalu masa sebut, kalau hantar kat loyak Cina kafir ni, dia sebut macam tu lah. Cina ni, orang bukan Islam ni, biasanya kalau baiki sini, dia akan rosakkan kat sini. Baiki sini, dia akan rosakkan kat sini. Baiki sini, dia akan rosakkan kat sini, supaya datang banyak kali, baiki banyak kali. Kata, you percaya ke kat I? Kenapa pula I tak percaya kat you? I kan bukan Islam. Kan? I kan bukan Islam. Saya kata, you bukan Islam tau. You belum Islam. You belum Islam, nanti Islam lah. I percaya, you orang baik, you mesti Islam punya nanti. So, dia tersenyum. Dia kata, iya ke? Iyalah, you belum Islam. You Islam lah nanti. Paling kurang kita cetuskan dalam minda dia, aku berpeluang untuk Islam. Kita tak menafikan peluang dia untuk menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Saya alhamdulillah berkat usaha ramai di kalangan semua pihak, kami pergi ke Sabah, kami pergi Sarawak, ada sebulan 3-4 kali pergi. Sallallahu alaihi wasallam, macam-macam. Allah, mereka menunggu untuk elektrik ada dakwah tu kawasan rumah tak ada elektrik. Nak masuk tu jalan raya nak masuk jalan raya tak ada. Jalan raya tak ada. Tuan-tuan, luar biasa kita sak cerita tak ada. Aku rasa nak boleh. Jalan raya kita tempat kat Intan kan. Saya pergi yang latest dekat dekat rumah panjang Nidam. Rumah panjang tu tak ada orang Islam. Cerita panjang, saya nak ringkaskan lagi kan. Saya nak ringkaskan mana ni saya ringkaskan. Last kali, tiba-tiba last kali kan. Last kali hasil berkat kerja semua pihak, alhamdulillah, dalam masa sejam setengah, pukul 10:23 malam tak silap saya. Alhamdulillah bila kita tanya, kita awal nak cerita kan. Alhamdulillah bila kita tanya semua selepas kita satu ni hampir sekambing, kita tanya siapa yang nak masuk Islam. Asal
Rupanya hanya 6 orang yang berminat nak mendengar tentang Islam. Berminat nak dengar. Bukan masuk Islam, berminat nak dengar. Orang Ipan ni 3 awal tuan-tuan. Kalau ada orang Ipan di sini memang tahu tak. Orang Ipan ni 3 awal. Pukul 8.30 dah tidur dah. Sebab dia bangun subuh, dia bangun pukul 3 pagi, pukul 4 pagi tidur. Orang Ipan kalau masuk Islam langsung tak ada masalah sembahyang subuh. Kan? Tak ada masalah. Dia bangun lambat. Suri 3 awal. Alhamdulillah malam tu ditunggu kita. Saya sampai 9.30. Perjalanan memang teramat teruk. Sampai kita tanya akhirnya sekitar Islam. Malam tu angkat tangan 25 orang nak masuk Islam. Kita syahadahkan ramai-ramai. Alhamdulillah Allah masuk Islam mudah. Tapi kita nak follow up, nak jaga akidah dia. Ini kita banyak buat projek, buat surau, nak buat macam-macam projek fuel dan sebagainya. Kita follow up setiap bulan. Dan kita perlukan ramai sukarelawan. Nak masuk pondok sekali tadi disebutkan Nabi pergi ke Taif, jalankan. Nak pergi ke Taif bukan dekat, berbuat daripada Mekah, daripada Madinah. Dari Madinah lebih kurang 200-300 kilo. Allah. Ini orang Madinah ni, Al-Madani kan. 200-300 kilo. Saya malam tu balik, pergi satu four drive. Nak balik hujan, lebat. Polis dah kata jangan masuk, tak boleh masuk. Lumpur sampai peha. Masuk kita turun. Macam kita kan. Kita turun tu tak perlu tekan minyak, tekan brake saja. Pasal apa? Tekan brake, tayar tak bergerak, dia muncul turun bukit. Kan? Meluncur bukan macam ni. Kan? Seronok malam tu. Akhirnya tersandai kita punya four-wheel drive, letak dekat tanah, tak bergerak. Kita pasal jalan malam itu 15 km. Tengah malam, hujan lebat, lumpur sampai peha. Allahu Akbar. Kami sambil berjalan seronok-seronok cerita macam mana Rasulullah SAW dakwah sampai ke Taif. Balik sampai berkocak, tampak kaki dengan darah. Kita berjalan dalam sekejap je, melecet sikit-sikit je. Allah, ini manisnya dakwah. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau berminat kan nak join kita punya program berindu ni, dakwah pedalaman dan sebagainya, dan buat sedikit dakwah di Malaysia ni, kita menyantuni golongan dengan rakyat Muslim ini, insya-Allah tuan-tuan berpeluang. Kita ada sentiasa adakan kursus relawan doa. Kita punya pembentang, kita cukup umai Pak Haji Ayu bekas pengampun dosa antar bangsa, agama Hindu, semua agama kita approach supaya insya-Allah sebelum kita mati paling kurang kita letakkan matlamat kita, seorang aku mesti Islam sebelum kita mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin na'am. Kalaulah dengan usaha kamu Allah bagi hidayah kepada seorang saja, dengan usaha kita, kadang-kadang kita tak perlu dakwah pun, kita bagi duit, kita sedekah, kita bagi peruntukan, Allah bagi hidayah kepada seorang saja, lebih baik daripada kamu mendapat unta merah. Kalau dalam bahasa sekarang, lebih baik daripada kamu mendapat Ferrari merah. Macam itulah. Setengah riwayat sebut lebih baik daripada kamu mendapat minat dunia wa ma fiha, dunia dan segala isinya. Seorang Allah tuan-tuan sekalian. Jadi seronok kalau kita sama-sama terjun dalam dunia dakwah. Kita hidup macam biasa, tapi kita ada matlamat nak ajak umat kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Ini saya setakat saja dalam keadaan lewat saya nak kan. Ada nak soalan lagi kan? Konkludi tadi kita buka kepada Yamin umum. Jadi tuan-tuan yang rahmat Allah Ta'ala, jadi pengalaman yang begitu manis diceritakan oleh Imam Muda Fakhrul. Jadi tuan-tuan, apa yang kita boleh bantu sebenarnya? Mungkin kita nak pergi ke sana, Ustaz, bahaya tu mengucap berapa lagi Ustaz dah? Takbir lah, takbir je. Berapa sampai sini? Sampai perlu, sampai lupa. Allah, tuan-tuan, luar biasa. Kalau siapa nak join, boleh. Kita Facebook kita apa? Facebook Relawan Doa. Kita buka baru kemarin dulu. Dalam masa sehari setengah kita dapat 10,600 like sebanyak itu lah. Alhamdulillah. Jadi kalau tuan-tuan ni nak buka, kita nak sebutkan apa? www.facebook.com/Kelab Rindu. Kelab Rindu. Tekan Kelab Rindu boleh. Tekan dapat insya-Allah. Jadi masya-Allah tuan-tuan. Jadi kalau kita boleh pergi, alhamdulillah, bolehlah sama-sama join program kita, ataupun mungkin kita ada sedikit kewangan Ustaz. Mau tengok duit banyak dekat bank beribu-ribu kan. Mungkin kalau nak salurkan kepada program Ustaz, ada tak cara ke, atau lepasnya jumpa Ustaz kita bincang ke? Boleh jumpa saya. Boleh menghubungi melalui Facebook. Saya pun admin Facebook tu. Boleh PM saja, boleh message saja. Kita akan bagi nombor akaun dan sebagainya. Boleh sama-sama kita menyumbang lah untuk kita banyak lagi program kita nak buat. Memang kita pun nama pun relawan, suka relawan kan. Kita pun tak ada banyak dana, kita cari dana sendiri.
nak mengharapkan pertolongan daripada tuan-tuan sekalian lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tolong kita semua insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, sebagai penutup daripada saya, kita kena berusaha walaupun sedikit usaha kita. Kita tahu hari ini macam-macam berlaku hari ini. Begitu terdekat sangat kita, dalam masa yang terdekat ni macam-macam berlaku. Sebab itu kata Rasulullah SAW tuan-tuan, dalam satu hadis yang sahih daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, "Bu'istu ana was-sa'atu kahatain." Aku diutuskan dan melakukan kiamat itu begini, sambil Rasul tunjuk dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengahnya. Dan Rasul tunjuk tangannya begini tuan-tuan. Berlakunya kiamat, aku diutuskan, jadi Rasul dan berlakunya kiamat begini, rapat tuan-tuan. Maknanya 1400 tahun yang lepas dah begitu rapat. Apatah lagi sekarang, mungkin jarak dia lebih jauh, mungkin lebih jauh tuan-tuan. Jadi kita sekarang ni sudah sampai di satu dunia yang bila-bila masa akan berlakunya kiamat. Ujian yang begitu besar, dugaan yang begitu banyak, mukjizat Rasul sehingga pernah terbelahnya bulan, sehingga pernah tuan-tuan jari Rasul keluar air daripada jari Rasul. Badan Rasul air peluhnya wangi, air liuhnya wangi. Tapi mukjizat ini kita tak dapat lihat. Tapi ada satu mukjizat tuan-tuan yang masih kekal hari ini. Inilah dia, Mushaf Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai penutup daripada saya, di samping kita berdakwah, kita mungkin bantu kewangan, depan ni boleh jumpa orang muda nak bantu ke. Kita jangan lupa tuan-tuan, sekurang-kurangnya kata Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala disebut apa? Sekurang-kurangnya untuk orang awam mesti membaca sekurang-kurangnya 1 hari 10 ayat Quran. Hari ni dah baca belum Ustaz? Hari ni surah Kahfi. Afdalnya Qul huwallahu ahad, 10 ayat saja. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada 6 lagi Ustaz. 6 lagi. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 2 lagi Ustaz. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sadaqallahul azim. Bukan macam tu tuan-tuan. Maksudnya baca daripada mula sehinggalah sekarang. Mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.